Yo guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini Dr. Kemal Saleh, Ketua Pemuda UMNO Malaysia datang negeri Sabah. Bikin balik wajib selamatkan Sabah daripada dinosaur yang mengompak harta rakyat. Kalau Dr. Kemal Saleh masih ingat ketika PRU14 di mana BN kalah buat pertama kalinya setelah hampir lebih kurang sama kot, hampir 60 tahun memerintah. Apa tindakan Tan Sri Musa Aman yang ketika itu, yang sekarang ni dah jadi TYT kan, negeri Sabah. Tan Sri Musa Aman mana masa itu? Beliau nak cabul lari, nak keluar negara. Sampai ada satu, kalau Dr. Kemal masih ingat lah, aku rasa benda ni dah terjawab dekat YouTube ataupun TikTok, mungkin ada benda tu, yang mana rakyat Sabah ke atau pihak berkuasa datang ke rumah bekas Ketua Menteri Sabah. Pada ketika itu dikabarkan tak ada. Dan yang paling kelakarnya, bila dapat tahu yang Tan Sri Musa Aman pada ketika itu berada di hospital dengan keadaan yang sakit sambil terbaik. Nak tahu Tan Sri Musa Aman pada ketika itu macam mana? Ini dia gambar Tan Sri Musa Aman ketika itu yang cuba melarikan diri dari luar negara setelah kekalahan teruk pada PRU14. Lari dari Singapura masuk ke tanah air, berada di hospital Subang Jaya. Subang Jaya lah, dekat area Subang lah. Okay, nak tahu apa? Okay, ni kalau ikutkan AI, dulu tak ada AI, ni sekarang ada AI. Dia bagi tahu Tan Sri Musa Aman dilaporkan telah dimasukkan ke hospital untuk menerima rawatan perubatan seperti yang disahkan oleh peguamnya pada tahun 2018. Ini masa tu PRU14 kalah. Menurut laporan Sabah kini, beliau sedang menerima rawatan di sebuah hospital swasta di Subang Jaya pada Subang Jaya, Selangor pada waktu itu. Tan Sri Musa Aman yang kalah pada PRU14 cuba melarikan diri dari luar negara, tiba-tiba masuk hospital untuk mendapatkan rawatan di Subang Jaya, Selangor pada waktu tu. Rakyat Sabah tak lupa benda ni. Masih ingat Okey, ini kejadian 10 Mei. Tan Sri Musa Aman mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri selepas Parti BN bersetuju untuk bergabung dengan Parti Star. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Hafdar mengangkat sumpah jawatan Ketua Menteri Sabah ke-15 sekaligus menggantikan kerajaan gabungan BN dan Star selepas hilang majoriti mudah. Ini pada tahun ini, ini 10 Mei. Ini 2 hari sebelum tu. Okey, setiausaha sulit kepada yang